Hello everyone, welcome to Slay the World, Bombas and Manja. Now we're at Grand Olympic Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. Wonderful and fabulous, the audition Mrs. of Malaysia 2026 edition. Oh my god, we already see the future successor of Mrs. of Malaysia for 2026 edition. We can say that they are so well performed, well prepared this time. And beside of me, we have the organizer or the founder of prestigious event management, none other than Ayu Omar, and also the organizer for Mrs. of Malaysia. So how are you, gorgeous? Yeah, Alhamdulillah, I'm good. You look so stunning. Thank you. Okay, Miss Ayu, mungkin boleh ceritakan sedikit apakah perasaan anda selepas habisnya uji bakat Mrs. of Malaysia 2026 ini sendiri? Pertama sekali, saya ucapkan syukur Alhamdulillah sebabnya hari ini audition Mrs. of Malaysia 2026 berjalan dengan lancar. Dan selain daripada itu, hari ini Ayu sangat teruja melihat peserta-peserta yang hadir. Macam semua tahu, platform yang Ayu sediakan iaitu Mrs. of Malaysia bukanlah memandang kecantikan semata-mata, tetapi kita melihat dari segi kepintaran dan juga background wanita itu sendiri. Dan bagi Ayu, untuk grooming, dari segi kecantikan ni kita boleh bentuk. Okay, kerana kita punya perjalanan tu masih panjang dan insyaAllah akan ada transformation daripada setiap satu daripada peserta pada tahun ini. Alright, so melihatkan para peserta yang datang uji bakat sangat-sangat well prepared dan well perform. Okay, apakah karakteristik yang anda ingin cari pada edisi kali ini? Sebab last year dah cukup boom kita kata. Okay, how about this year? Soalan yang sama daripada kita punya Queen Mrs. of Malaysia 2025 iaitu Datuk Dr. Emma, tanyakan dengan Ayu apa yang Ayu cari pada tahun ni. Macam biasa Ayu akan tetap dengan pendirian iaitu Ayu memberi fokus untuk mencari pemenang ataupun ikon untuk Mrs. of Malaysia, seorang yang berkaliber, beauty with brain dan juga mampu contribute untuk komuniti, terutamanya wanita di luar sana. Sama ada wanita yang masih berkahwin ataupun single mom ataupun yang dah berpisah tanpa ada anak. Sebabnya untuk menjadi seorang ikon ni, dia perlu memiliki kriteria yang strong untuk mempengaruhi orang lain. Itu sangat-sangat menarik kerana kita membawa pemerkasaan wanita di dalam Mrs. of Malaysia itu sendiri. Okey, Miss Ayu, mungkin anda boleh ceritakan sedikit kerana kali ini edisi yang terbaru kita bawakan Mrs. Malaysia Borneo juga untuk menyertai ataupun bertanding bersama dengan para wakil Mrs. of Malaysia. So, apakah kelainan dan mengapa adanya Mrs. Malaysia Borneo dan apakah yang ingin dibawakan pada tahun ini sebenarnya? Okay, so macam tahun ni Rauf lebih menarik kerana kita ada franchising iaitu Mrs. of Malaysia Borneo yang mana tengah dalam pertandingan sekarang ni kerana kita dah mula audition pada last 2 weeks macam tu. Okay, so pada tahun ini pemenang daripada Mrs. of Malaysia Borneo akan datang ke Kuala Lumpur untuk bertanding pada malam final. Kenapa wujudnya Mrs. of Malaysia Borneo ni? Kerana ada peserta yang daripada Sabah Sarawak yang nak join Mrs. of Malaysia tetapi diorang tak boleh commit dengan program yang kita adakan sebab terlalu jauh ya Raof. So that's why kita wujudkan satu lagi platform untuk memperkasakan wanita di Sabah dan Sarawak. So dekat sana diorang ada program tersendiri dan diorang pun ada final di sana. Kemudian baru datang ke Mrs. of Malaysia untuk compete bersama peserta-peserta pada hari ini. Wow, ini merupakan pertandingan yang merupakan saingan sengit Yeah. buat para wakil Mrs. of Malaysia itu sendiri untuk bertanding bersama dengan Mrs. Malaysia Borneo itu sendiri. Okay, next question Miss Ayu untuk yang terakhirnya. Apakah harapan anda kepada para finalis Mrs. of Malaysia 2026 dan termasuk juga Mrs. Malaysia Borneo 2026 itu sendiri? Harapan Ayu Raof untuk tahun ni adalah Ayu harap dengan adanya Mrs. of Malaysia Borneo dan juga Mrs. of Malaysia 2026 memberi ruang dan platform yang terbaik untuk wanita yang join pada tahun ini untuk bangkit dan juga transformasi diri mereka sendiri. Ya Raof, kerana kalau kita lihat pada hari ini terlalu banyak pageant ya di luar sana, beauty pageant competition untuk Mrs. ni terlalu banyak. Tetapi Ayu percaya dengan platform yang Ayu sediakan,
kita mempunyai kualiti tersendiri untuk mereka, bukan sahaja untuk personality mereka sendiri tetapi untuk career development juga. Dan yang paling penting Rauf, untuk contribute kepada community. Itu yang kita sukakan mengenai Mrs. of Malaysia, memperkasakan wanita dan membantu komuniti itu sendiri. Sangat menarik daripada Prestige Event Management di bawah Miss Ayu. Semoga maju jaya untuk Mrs. of Malaysia 2020. Jumpa lagi. Bye-bye.